Hello, Assalamualaikum. Hai. So, video kali ni saya nak tunjukkan macam mana kita nak open website yang dah mati. So, salah satu caranya lah kita gunakan Internet Archive Wayback Machine lah. So, contoh kat sini saya nak open satu link kat sini. Ini link yatena.ws. So, bila kita buka link ni, dia pun memang dah mati lah. So, anda tengok ini dia dah keluar iklan atau sebagainya. So, caranya kita try klik isi website tu punya link. So, apa-apa website yang anda nak cuba lihat tu punya link, klik enter. So, dia simpan lah beberapa yang dia save kat sini. So, contoh kat sini, saya nak tengok pada sini komen 2014. So, dia akan refer ke lebih belakang pada 2014. So, mungkin pada 2013. So, bila kita klik kat sini, ada tengok nama-nama ni lah. So, contoh kat sini, Oktober 2023. So, kita klik snapshot tu. Okay, so dia ambil masa sikit lah untuk load. Yes, so ini adalah website tersebut lah. So, anda tengok kita boleh open balik website tu melalui Wayback Machine dan beritahu lah bila tarikh snapshot ni. So, daripada anda tak dapat tengok langsung dengan dah mati, anda dapat tengok balik menggunakan Wayback Machine. Kiranya adalah, taklah semua website ada, tapi boleh saja untuk kita tengok. Kalau ada, so adalah, kita boleh tengok balik lah konten dia. Okey, itu saja. Dia ada video manfaat, dapat membantu anda lah sekiranya anda berminat nak tengok website pada masa yang terdahulu, contohnya website anda sendiri yang dah mati atau sebagainya. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.